Nak beli kereta tapi tak ada lesen. Okey, dalam situasi ni, dia seorang yang bekerja, dia ada payslip. Dah kerja, dia ada payslip, dia ada bank statement. Tapi satu je masalah dia tak ada lesen. Okey, macam mana kalau dia tak ada lesen korang? Kalau gaji dia okey, gaji bersih dia okey, dia boleh submit ada satu bank ni, contohnya Bank Rakyat. Dia boleh submit dekat Bank Rakyat. Bank Rakyat ni, tapi gaji dia memang kena strong lah. Memang gaji bersih dia kena betul-betul tinggi. Contohnya untuk kereta Alzia. Untuk kereta Alzia pun gaji bersih dalam 5,000 lebih. Untuk submit loan dekat Bank Rakyat. Tapi kalau gaji dia, contohnya dia nak beli kereta Alzia. Lepas tu gaji dia dalam 2K. 2K lebih, dia tak ada lesen. Macam mana dia nak submit? Of course dia perlukan seorang guarantor. Syarat guarantor dia apa? Syarat guarantor dia, tadi dia tak ada lesen kan? Syarat guarantor dia mestilah guarantor yang ada lesen. Contoh ibu ayah dia, parents. Ataupun adik-beradik. Ataupun bagi yang dah berkahwin, pasangan, suami isteri. Pastikan guarantor dia ada lesen. Boleh submit sahaja pakai guarantor lesen. Pakai payslip dia, pakai bank statement dia, pakai guarantor lesen. Okay, of course lah, dia punya dokumen, dia perlukan IC lah. IC depan belakang, payslip depan belakang, bank statement. Okay, untuk payslip ni 3 bulan terkini ataupun 6 bulan terkini. Untuk bank statement pun sama, 3 bulan ataupun 6 bulan. Kalau 3 bulan, dia punya gaji tu tetap gaji sama setiap bulan. So, bank perlukan 3 bulan untuk payslip dan 3 bulan untuk bank statement. Tapi, andai kata dia ada kerja tambahan, ada komisen tambahan, bank perlukan 6 bulan untuk payslip dan 6 bulan untuk bank statement. Dokumen untuk guarantor dia. Contohlah kan. Contoh nak submit dekat Maybank. Dokumen apa yang diperlukan? Kalau nak jadi guarantor lesen sekalipun, kalau submit, contohnya submit dekat bank, contohnya Maybank kan. Maybank ke Bank Rakyat ke, dia perlukan guarantor yang bekerja. IC depan belakang untuk guarantor lesen. Of course lah nak lesen kan, lesen depan belakang. Lepas tu perlukan payslip. Sama je tadi, kalau 3 bulan dan ataupun 6 bulan. Perlukan bank statement. Pastikan yang nak jadi guarantor tu payslip dia kukuh lah. Payslip dia kukuh, dia tak high commitment, dia gaji dia strong lah. Lepas tu dia tak ada blacklist. Ini syarat untuk jadi guarantor bagi yang tak ada lesen tadi. Okay, syarat dia cari pasangan yang bekerja. Contoh dia dah kerja, dia ada payslip, dia ada bank statement. Tapi guarantor dia dah tak ada siapa-siapa ni. Dia ada lesen parents, tapi parents dia tak bekerja. Macam mana? Boleh sahaja, tapi kita pilih bank lain lah untuk submit. Tapi kalau nak lebih strong, bagi je payslip dengan bank statement, kita submit kat bank yang interest dia agak rendah juga. Contoh dia dah ada lesen L. Lesen L. Lesen L ni boleh ke tak diguna pakai untuk submit dokumen? Jawapannya, tunggulah lesen siap. Lesen siap baru boleh buat loan. Sebab untuk buat loan ni mestilah dah lulus, dah buat lesen, dah lulus lesen, ada lesen P, dah boleh. Kalau ada lesen P, boleh submit dokumen. Dah tak perlukan guarantor lah. Kalau gaji dia strong, semua okey, dah tak perlukan guarantor untuk lesen. Pastikan dia dah ada lesen P, bukan lesen L. Contoh